Hi guys. Kita nak pergi berbuka puasa dengan my family in-law. Bawa baju raya. Oh, ada. Tada, aku beli baju raya dekat bapak mentua aku. Memang cantik. Tu. Kualiti dia memang lawa ni. Aku buka sikit lah tu nampak kain dia. Kain sedap weh. Memang best lah. Kita bawa iPad sebab kita nak transfer video. Let's go. Lepas tu lagi kita nak pergi lepas tu jam besar. Awak weh. Saja-saja nak tengok baju raya. Untuk Mac Rose ni baju raya first dah ada dah. Cuma hari kedua, ketiga, keempat, kelima aku tak beli lagi. Sebab entahlah tak berkenan. Semua orang ada baju raya sampai raya ke berapa. Komen set apa ada baju raya sampai raya ke berapa. Oh by the way guys, tadi dah pasang aircon. Sekejap aku masukkan video pasang aircon. Boleh tengok aircon. Yay, finally. Kita akan pasang kat situ sebab dekat. Kesian Mochi takut. Are you okay baby? You okay? Strong boy. Siap dah guys. Wow. Bertidur dengan Ella. Hujan. Yamsi. Yes. Dah settle dah iftar bersama keluarga. Aku malu kalau nak vlogging depan mak otor dengan pak mentua. Sekarang on the way nak pergi jam besar. Wow, low light dia memang function dah guys. Dia macam gerah tu Tengoklah macam ada lampu padahal gelap. Jam besar dekat SP. Kita nak tengok sonok ke hidup, baju ni lawa ke hidup. Kalau lawa boleh beli satu untuk urus. Weh, sedap ke dia? Sedap. Kan, lepas tu tak mahal sangat. Boleh RM100 untuk 4 orang makan. Sedap. Kat Tikam Batu. Welcome to Sungai Petani. Sungai Petani. Diamlah. Dia tak pakai lulet, dia tak nampak sangat. Kita dah sampai guys. Parking kat bawah je senang. Dia kena bayar RM4 lah tapi. But okey lah kan. Tak payah nak sesak-sesak nak parking tepi jalan. Nanti kena saman, kena bayar. Udah. Susah lah pula. Let's go. Hello everyone. Harap ada baju comel untuk comel. Kan? Kalau ada, kalau tak ada, tak apa. Kat sini Penang Kedah ada banyak tempat untuk membeli belah. Rapu lah dia. Pergi merata dah ni kan. Let's go. Terus ready. Terus jadi anak kola. Kokola tusum. Bagi kita. Kita masuk dalam ni.
Cantik juga baju dia. Ya, lawa kot yang tu tengok boleh? Hah? Lawa. Cantik lah ya. Yang ni cantik. Oh ini kebaya 80. Oh ini 80. Lawa. Cantik guys, ni RM80. Ni 89. Ini cantik tak? Tak apalah pakai inner habis. Ya, baru RM89. 89. Comel. Comel guys, bandel. Comel. Ini macam besar sikit lah. Muat kau yang? Kau yang ni? Kau ni tak naik sangat kali dah, tapi comel juga. Besar. Besar Mana? Oh tu comel. Try tak? Ikat tali. Oh, tali payah Ni comel lah. I think this one kecil sikit daripada tadi. Wih, comel loh. Beli siap-siap beli tak untuk nanti? Alah, comel. Adik, Rus. Hey. Biru ke? Tu yang tu apa yang? Putih tu. Ni putih ni. Comel? Burberry. Tu, cantik-cantik guys. Dia semua elok. Itu nampak cantik lagi. Hah? Oh, surau. Allahu Akbar. Wow. Ayang, beg comel. Beg Kuromi. Ngantuk ya, ngantuk cian. Ada macam-macam guys. Sini memang best, besar. Sereben-reben. Nak sereben-reben tak? Sereben bunga. Ada apa? Loh, banyak-banyak buat apa Dia kutip minyak wangi. Wow, ada macam. Orang kata yang ni longgang ni. Lemah. Ya, belah mana? Kiri kanan. Baju sini cantik-cantik. Hah? Bubuh? Oh, di bubuh ni. Tu bubuh tu. Ha, nampak? Tidak berlacak. Wow, ni comel lah, Bi. Hah? Ni comel. Comel? Simple lah. Kak. Dia tengok kedai ni. Ya, tak? Kita mesti sama-sama. Sayang berkenan macam kain yang tadi tu. Ni comel, Bi. Ya, ni comel kan? Sekali. Ni lawa. Ni mana ni yang? Tak, corak dia simple but cantik guys. Hitam ni comel. Ni biru. Hijau ni. Abi. Ni lawan. Baju kat sini lawa-lawa. Kita bagi cepat. Sampai cepat dia dapat baru mula RM5 saja. Bermula RM5. RM5 saja. Kan. Lawa, Abi. Dia bisa
Simple tapi cantik. Mai pilih kan, mai pilih. Kita bagi murah saja, murah saja. Nak bina bawah kita. Ada kek. Bina besar 55, 60 pun ada. Nama gemuk Bina 45 pun ada. Ya. Nah, kau. RM5 per bulan ya. Comel. Tolong kanak-kanak adik-adik kita, terima kasih Ira. Tolong kanak-kanak kita kerjakan. Ini berapa duit? Asalkan cek masuk, mai tengok je. Kita bagi harga murah saja. Oh, anak 145, ibu 160. Murah kita bagi, murah kita bagi. Singgah dulu kan. Masuk tengok, kita nak tolong murah-murah. Nak bagi ibu dan anak. Bagi dekat. Dengar ada suara ni. Kita boleh. Pokoknya. Baik tinggalkan dulu kak. Kita bagi harga murah-murah ni. Suami saya okey? Mula RM5 saja. Boleh tema mana-mana. Macam-macam. Ui, comel je. Tu comel. Kita ada kat sini. Ni kata tak kena asal usul ni. Tak kena isyadu ni. Anakku orang rambut dia. Anak dah pelik dah tengok. Anakku pelik pasal katok ni merapu. Salam orang tu. Kata. Dia tak diam. Halah comel. Cuk. Ni comel yang. Ha? Ha? Ngadu lah bapa dia ni. Macam ni. Tak. Ayah ni comel yang. Ada ke? Bapa ni memang susah. Siapa cakap isteri yang paling cerewet salah. Anda salah. Sebab suami saya 200 kali ganda cerewet. Mau ni buat kan? Ayah, ni meriah ya. Dia kalau ada tapi tu apa jangan beli. That's so sad. Boleh ke? Dengar baru. Dengar. Ni map banyak orang Indon. Ha. Hantar pula yang. Oh ya, saya pernah beli ya. Cantik juga guys. Tapi suami saya ni susah. Weh, baby ni comel doa habis. Ha? Payah dengan bapak hang adik. Mama rasa kalau kita tak beli baju raya online kan, kita beli kat macam ni, tak jumpa baju tu. Sebab apa lah? Sebab macam ni. Sampai bila-bila kan bila orang takkan jumpa baju raya. Hai, cantik lah guys. Ini rich brown lawa. Weh, dia sana lawa baby. Ingat awak punya tu anak. Hei, selok je lah kat bawah. Dia nak cabut kan ni kan. Laki aku susah guys. Kita kena beli ayam cinta. Tu ada ayam. Dah ada pun. Lawa-lawa je baju dia. Tapi suami saya atas muka sama, bawah muka sama, buat sakit hati. Sama. Adik tengok sini adik. Bung ke bawah. Sama ke? Don't cry. Nampak enak ya. Cantik guys. Dia tu. Loh, ni comel baby. Oh, comel. Ni comel lah baby.
Oh, yang ni betul dia suka. Ada kali dia semua comel. Cantik lah. Bula-bula. Nak jaga sini tak jaga. Tu ada penguat kuasa. Damn. Terus dah lena dah guys. Di bapaknya. Make up. Make up ni ujung-ujung Kurami pink. Ayang, ni capai. Tak mau capai. Tak nak. Ha? Betul ke kasut bu? Tengok kasut bu dah. Duduk dia tu. Ya. Betul? Kasut biasa aja. Ramai dok orang. Tu macam semut. Tu kasut raya. Ayang, kasut comel yang. Ni nak kasut comel. Ni. Alah, comel. Small. Dia beli kasut, Beli kasut ke Bi? Ada, tengok. Berapa dia? Tak. Dulu saya pernah beli kasut tu kat bawah. Dulu cinta. Kasut sama. Wah, ni minyak wangi Bi. Lambak minyak wangi guys. Ada macam-macam. Comel. Kita mai try kasut. Ni comel lah guys. Wah. Ni comel. Tu. Ayang. Jadi boleh buat pakai duduk rumah. 79. Kita dekat Bata. Comel kasut dia. Raya collection. Mama tadi pakai kasut Bata. Yang mana tahu. Yang ni kot. Macam yang ni yang dia pakai tadi. Tak rasa yang ni lah. Kasut Bata kan melembut. Ada sempat tengok dia. Mas sebenarnya kasut. Oh cantik. Ketat. Dan guys, kita beli apa tu? Lokcing susu. Tak beli apa-apa pun. Dan dia cuma apa je, tak ada yang berkenan. Ada yang berkenan. Tapi harga dia terlalu mahal. Yang berkenan tu lah. Lepas tu adalah nak beli kebaya kat aunty tu baru RM89. Nantilah yang tu. Tidur. Dia kalau apa berhenti, nampak dia duduk ke apa, dia mesti bangun. Buka topi panas. Mana ada topi awak? Macam nak buka ni. Okey. Jangan dongkrai. Loh, rambut jadi por dah ni. Tak apa, lagi kita sikat rambut, okey? Now nak balik. Tak tahu nak pergi makan dulu kan nak balik. Sebab tadi makan dengan apa? Buka puasa tadi dengan my family tu. Kenyang gila. Makan banyak gila. Selalunya nasi satu tu aku tak habis, bukan separuh je. Hari ni aku makan nak dekat habis. Lebih sikit je aku pergi kat Amy. Banyak aku makan tu. Tapi berat susah menolak turun. Start dekat 50. Okey.
Laki ku kalau menyanyi paling merapu di dunia. So, kita dah habis jalan dekat Jam Besar. Diam, diam! Nanti kena ni apa? Apa kena tu? Oh, kena weh. Kena apa dah lupa. Tak ada siapa nak copyright semua hang. Sakit hati boleh. Sekarang kita nak pergi lorong apa ya? Lorong tekak basah. Macam tu lah. Aku nak pergi tengok ada je apa sebab orang cakap kat situ jual barang-barang cantik. Jadi kita nak pergi tengok lah. Kita gila-gila ada korang anak. Sebab dia tak mesra stroller. Jam Besar pun yang tadi aku pergi memang tak mesra stroller guys. Ni pun tak mesra stroller. Sebab dia dalam lorong. Jadi dia tak boleh bawa stroller. Dek, bye. Bye, Dek. Dia pandai Bapa nak ambil dia bangun. Careful. Pegang tangan Bapa. Okey, pandai. Hai, sini. Nak pergi mana? Hai. Long. Very, very long. Sini. Suami saya. Amin ya Allah ya Rabbi ya Fattah ya Alim. Macam-macam. Nyamsing. Comel. Comel Ada stripe Bi. Ada lah Bi berapa dia? Comel. Berapa ni? 15. Oh, 1.15. Oh, belakang pun ni. Comel. Lo comel. 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 Terima kasih. Orang macam semut. Nak jalan kecil-kecil. Anak pelik. Anak cari song siapa nyanyi. Dia terkejut dia. Kopi banyak. Biasa banyak orang jual kopi. Rasa kopi. Makanan, mesti semua makanan. Oh, baby pancake. Is it? Roti bakar. Terus. You okay? Kopi, Muslim kopi. Oh, cute. Indomie. Yang kita selalu makan tu. Nyamsei. Habis lebih. Nasi lemak ayam berempah. Kita jalan situ pula. Pasar malam ke apa? Is it pasar malam? Tak tahu lah pasar malam ke apa ni. SP Walk. Oh, okay. SP Walk nama dia. Tu ada signboard. Comel. Ayah, toilet. Oh, ni bol ni lah. Apa kata kau apa? Tu. Nampak tak? Dia kalau letak dia punya macam ni guys. Menguat dah anak aku. Oh, taklah besar kecil je. Panjang guys, sampai belakang. Ya ke pendek? Tu belakang kan ni panjang. Ada orang cakap muka dia macam Zara kartun. Macam orang ke? Tak nak macam kartun pun. Anak siapa? Ni awak anak siapa? Strawberry. Dek. Abang idam adik. Nyamsei. Suka ngirup.
Abang ngidam Tak ada. Sedap Kenapa Bi? Bagus gila abang ni. Kami tak boleh scan sebab pukul 12. Lepas tu kami nak pergi ambil duit kat kereta. Dia bagi weh. Aku kata kat dia tak apa tinggal ayak. Dia kata tak apa, bawa je ayak. Kalau kami balik macam tu, ni pun tak pergi bayar lagi pun. Aduh, bagus bang tu. Apa kena beli kat kedai dia? Tu sedap ke tak? Kok tu kata sedap. Tapi orang macam semut guys. Dia banyak je kopi dengan ayak je sebenarnya kan? Mana straw dia? Sini Cucuk ke? Cucuk ke buka? Ya, Allah sayang Muhammad. Ni sayang punya kan? Dia odling yang dapat. Bonus. Oh, kena kacau. Sedap strawberry lychee. Kita akan pergi parking dekat dengan kawasan tu, lepas tu pergi bayar. Aku kena support abang tu sebab mata baik. Sedap yang ada weh. Aku beli strawberry lychee, Hemi beli peach. Peach sedap weh. Minum. Kacau dah. Sedap. Peach dia sedap. Suami aku ni mengidam nak makan, nak minum ayak peach pasal kat rumah pakai pewangi peach. Pelik tak orang macam tu? Aku tak faham ada orang macam dalam dunia ni. Adik, dia kena duduk kasih ni. Duduk kasih boleh? Bagi makan ni? Boleh. Boleh? Duduk kasih? Duduk kasih boleh? Hai, kena duduk. Syamil dah harga. Boleh tak, Bi? Cian dia. Ya. Nasib baik tak hujan dah. Tak hujan dah okey. Berjalan dengan tenang. Kita dah nak balik. So far so good. Tak beli apa. Aduh. Aku nak cari baju yang tak malah mahal sangat. Sebab baju yang aku nak cari ni nak pakai raya ketiga, raya keempat, tak apa raya kedua macam tu. Jadi aku tak malah tu pricey sampai 200 lebih ataupun 180 macam tu. Aku nak cari dalam 120 ataupun bawah pada 100 je. Like simple macam tu je. Yang aku berkenan harga dia tak ramah. So tak apa. Kita ada banyak choice. Aku nak pergi nantilah kita akan pergi My Day, kita akan pergi Aeon lagi sekali. Hari tu aku dah pergi Aeon dekat Aeon Bukit Mertajam. Tapi time tu baju dia macam tak menarik perhatian aku. So nanti aku nak pergi Aeon dekat QSB Mall pula. Sebab Aeon baju kids dia baru 70 lebih. Baju mak dia baru dalam 100. Bawah 100 pun banyak. Yang 120 macam tu ada. Lawa-lawa comel-comel. Aku nak jadi simple je. Dia kata apa? Dia kata apa? Baki RM2 lelah depo pula tak ada RM1. Mak bapak kata tak apa tak payah. Rezeki dia pasal dia baik. Jom balik. Dia balik-balik tengok mochi dia. Ini mochi? Nye. Ini mochi? Sampai rumah dah guys. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Ni nak nasi adik? Ada rezeki? Boleh makan tak cinta? Boleh. Aku buat apa tu muai ayam kat Ano. Muai is bubak. Aku tak tahulah aku vlog apa sangat hari ni. Pergi jalan-jalan tapi tak jumpa baju raya. I hope nanti kalau pergi cari dekat tempat lain ada. And aku sebenarnya nak order dekat Zalora. Cantik. Cuma dia macam malas. Faham tak? Aku nak rasa
kelainan dalam mencari baju raya. Sebab baju raya first kan kami beli online, Rose pun beli online. Jadi aku nak bawa Rose rasa macam testing baju raya. Aku pun nak test baju raya, husband aku test baju raya, nak ambil vibe tu. Pula nanti kita try tengok dekat tempat lain pula. So itu je kot untuk video hari ni. Wait, makan nasi. Aku akan end this video here. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye. Dah usah belum.